Sebab kita banyak singgah-singgah dan setiap kali singgah tu lama. Oh, cantik depan tu. Oh, sebiji lah macam Langkawi dekat Pasir Lanon tu. Langkawi lah. Mersing. Kan macam Mersing kan? Macam Mersing. Tengok. Ui, betul-betul mengantuk bawa lepas makan. Jalan pun, hui, dia punya panas kan. Lepas tu macam jalan relax, lalok je kan. Tak boleh tahan lah, rehat lah. Jumpa PTT, walaupun PTT tu belah kanan, tak apa jugalah. Kita lalu route 404, route yang boleh katakan besar jugalah kan. Lagi sejam 42 minit nak sampai. Masih lagi dalam perjalanan, lebih kurang 48 km. Lagi sejam lebih kurang macam tu nak sampai ke Park Meng Beach. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5.37. 5.30 dia orang bersamaan dengan macam 6.30 lah kan, dia petang dia. Jadi kalau sejam maknanya pukul 7.30 lah baru sampai ni. First time isi minyak, e-wallet tak boleh. Duit tak ada duit tak ada. Isi minyak duit tak ada. 173. Banyak dah ke? 100 km. Pada macam mana? Okay, kita hand up dengan beli burger untuk dinner malam ni. Duit pecah tak ada kan? Duit baht tak ada. Jadi kita pakai kita punya e-wallet saja untuk kita punya dinner. Ini my favourite. Tapi manis lah kan. What to do? So, macam mana saudara kita? Dinner okey ke malam ni? Makan burger saja. Cari apa yang ada lagi. Apa yang ada dulu kan? Kalau ada pilihan malam ni, kalau ada duit, tiba-tiba mana tahu ke kan, nak ada ilham ke kan. Kita duit ada tapi tak payah tukar sebab manusianya tak ada. Manusianya tak ada. Tunggulah. Tengoklah, tawakal lah.